Bawah 30 minit je aku boleh flip RM2,000 jadi RM4,000. So kali ni aku nak warm up balik lah. Aku nak touch up balik aku punya ingatan education aku pasal trade. Menggunakan account RM2,000. Minimum aku nak flip baru aku close. First korang kena cari direction dulu. Korang buka lower time frame untuk korang cari setup. Korang punya margin pun $50. Macam mana korang nak tampung floating kat zone besar, zone H1, H4 kan? Aku recommend korang untuk cari setup dekat lower time frame supaya korang dapat setup yang precise. Direction kita dah tahu dah bullish. Sekarang ni M30 ada satu base dia reject, ada base lagi dia reject. Sekarang ni aku nak aim rejection kali kedua, maksimum 3 kali lah. Dekat M5 ni ada satu rally, base rally, first touch, second touch, third touch aku cakap maksimum. Touch yang keempat adalah high risk. So aku akan entry dekat third touch base. So aku entry buy dulu. Minimum aku cakap aku nak flip RM2,000 juga. Kalau kau loss kau boleh hold. Kau RM2,000 kau tengah floating sampai 1,800 pun kau tak close lagi kan. Tak tamak tak kaya. Sekali lagi aku update berapa dah running. Alhamdulillah geng. RM2,000 dalam masa setengah jam. Sekarang setup aku dah running nombor 70 pips. Aku close all dulu. Itu yang paling penting. Kau kalau hold kau pada-pada lah. Hold kau ikut target. Macam aku target 2,000 pergi 2,000. Bila dah siap aku close all. So itu je lah nasihat aku. Dalam rumah biru letak dekat link aku dekat bio aku tu pun dia ada ajar agak teknik-teknik yang aku pakai ni sama je macam yang dalam rumah biru tu. Aku nak korang komen next video korang nak aku flip daripada berapa pergi berapa ataupun korang nak tengok aku guna teknik apa.